Assalamualaikum semua. Okey, jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ini resipi kita adalah brownies kedut strawberry. Okey, pertama sekali kita nak cairkan kita punya compound coin strawberry ni. Tak strawberry, butter dan juga minyak jagung. Kita nak cairkan Okey, kita masukkan strawberry coin. Masukkan butter. Masukkan minyak jagung. Okey, begini kita double boilkan air tu kat bawah, dan bila coklat kita dah dah cair macam ni, boleh angkat Okey, sekarang kita ketepikan dulu. Bahan B pun kita buat double boil juga Ini gula perang, telur, garam dan juga 1 sudu besar vanila. Ini kita buat double boil lebih kurang 3 minit saja sehingga gula tu larut je Okey, ini kita dah double boilkan lebih kurang 3 minit. Gula pun dah cair Dan kita ayatkan tepung dan masukkan kita punya gula yang kita dah double boil tadi Masuk semua. Dan gaul serata. Gaul begitu. Okey, saya tambah sikit warna strawberry. Okey, gunakan loyang 16 cm, alas dengan baking paper. Kemudian bolehlah kita masuk kita punya adunan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ready untuk masuk oven. So, oven ada 160 lebih kurang 35 minit atau terpulang pada oven sendiri Okey, sekarang brownies strawberry kita dah masak. Banyak kedut Nampak tak? Okey, mari kita memotongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati panas. Patutnya tunggu sejuk Okey, potong lagi. Cantik sangat Dia punya kedut tu cantik menyelah sangat. Banyak kedut dia. Okey, mari kita tengok satu kedut dia macam mana. Wah, cantik Ini brownies kita dah jadi dengan jayanya Bahkan dia lembut dan moist sekali. Dan atas tu berkedut-kedut macam garing tapi tak dia moist. Okey, inilah brownies yang dah jadi dengan jayanya Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.